I nak korang teman I pack. So ibarat korang ni adalah dalam bilik aku dan kita nak pack sama-sama. Okay, kita ada sejam. Okay, korang teman tau. Sebelum tu, play my intro. Selamat datang ke rancangan Packing Raya bersama saya. Sekarang ni kita ada masa sejam saja untuk pack raya. Kau tahu tak aku gelabah? Dia macam kita tak tahu raya hari apa. Dengan aku sekali gelabah. Kau faham tak? By the way, bilik saya dah lain, dah baru. Kita start dengan malam raya. Malam raya aku nak pakai jubah. Malam raya aku pakai jubah. Kau jangan main-main Aku nak main mecut. Nanti bila nak lari angkat sini. Kau tengok ni barang-barang aku shopping, ya Allah. Kau tengok ni. Kau tengok ni barang-barang aku shopping weh. Pantang nak raya. Dalam beg ni semua adalah sampul raya. Ni ada dari Bottega. Banyaklah brand-brand hantar ni, daripada Marriott dengan Katam. Okay, so ini adalah baju raya kedua dan ketiga. So aku boleh keluar. Raya kedua. Baju raya ketiga. Baju raya pertama dah dalam bonet dah. Ini adalah baju duduk rumah dekat kampung. Korang kalau pergi Uniqlo beli this t-shirt tau. Ini baju dia selesa and bila dalam dia ada colour lain. So aku just bawa je. Biar ekstra, jangan tak cukup. Ni baju hari raya keempat. Empat kalau pergi raya lah. So yang ni Larni punya cantik. I beli untuk my mom sekali lah. So ini adalah top dia. Very simple, macam ni je. So aku boleh pakai macam ni. Dengan just pakai seluar slack hitam. Baju nak masak rendang. Okay, untuk masak-masak dekat kampung. I'm sick. Aku ni macam dekat kedai tengah shopping. Baju basahan. Okay, untuk masak-masak rendang aku akan pakai ni. Rar. Ni macam untuk melambangkan Melaka itu ganas. So aku pakai ni maybe dengan seluar pendek atau seluar yang jenis yang labuh, macam bergembang-gembang ni kan. Very the stylo, you know. Pakai spek. Aku pula memang extra, sorry to say. Aku akan bawa seluar ni untuk pakai dengan baju raya ketiga. I need to bawa seluar slack juga, just in case kau tak ada mood nak pakai kain. Sebab hari raya kedua I punya tu pakai macam kain pelikat. So dia pakai kain sarung dengan baju dia. Satu set. Tapi aku ni kadang-kadang bila tak ada mood nak pakai baju lain. Mengada macam ni lah. Make sure I bawa jeans putih. TBH putih lawa. Macam ni pad dia. Lawa. Aku ni kat sini ada almari. Dekat luar ada almari lagi. Masih tak cukup. Ya. Baju tidur dia kalau kat kampung kau akan pakai satu je. Bila nak tidur je kau pakai dengan seluar pendek. So ini untuk baju tidur lah. Seluar pendek Melaka tu panas. Spender jangan lupa. Spender kita spender lembut-lembut tau. Spender Uniqlo. Sedap Uniqlo nya spender. Tolonglah para jantan yang terpaling rasa lelaki sangat, kau pakai spender Uniqlo. Okay? Spender Uniqlo is so good. Kalau kau pakai, kau punya telur tu cakap terima kasih kerana pakai sebab sejuk. Lepas tu satu lagi, Calvin Klein pun okay lah. Calvin Klein tu best, sejuk. Tapi I prefer Uniqlo. It's so comfy. Itu saja review daripada saya, seorang lelaki yang bertelur juga. Tak nampak spender? Malu nampak spender. I think I bawa macam extra 2 kurta untuk malam-malam nak main bunga api. Bilik aku ada ni tau, untuk ambil baju. Macam kedai. Ya dek, nak saya apa? Nak design ni. Design ni kejap akak check. Macam tu. So I'm gonna bawa 2. Satu this one untuk pakai malam raya, main lari-lari kan. Sebab kau dah panas, kau tukar baju. Kurta aku banyak gila. Tapi I macam nak pakai kurta lengan pendek. Okay, aku rasa baju dah. Baju dalam pula. Di singlet ni memang dia selesa kat sini. Tapi aku sama ada nak pakai singlet atau nak pakai macam airism. Sebab kalau pakai baju Melayu, you need to pakai airism juga.
Sebab kalau berpeluh, at least tak nampak. At least dia ada another layer untuk cover peluh tu. Kalau tak, malu dek. Ketiak kau basah pagi-pagi raya. Kau kenapa? Banyaknya reason aku sebenarnya. Aku dah boleh buka Uniqlo satu lagi dah sebenarnya. Baju dalam 3, nanti kita pilih. Walaupun aku nak pakai satu hari je. Baju I think done. Itu baru first. Second, nak pack kita punya, I think, jewellery. Ini kita punya jewellery yang ada lah. Campur-campur lah. Untuk event, sesuai lah pakai. Raya-raya ni kita pakai simple-simple saja. Tetapi make it diamond gitu. Macam ni, I love this one. Cantik kan? Dengan aku suka ni. Ni cantik Swarovski. Kilat weh, lawa gila. I memang ada banyak gila bag. Bag ni semua macam toiletries. So I think untuk jewellery, this is the jewellery yang ni Dior bagilah. Untuk letak jewellery ni. Lama dah Dior Beauty. Sorry lah, bilik aku bersepah banyak barang kan. Literally bag semua aku macam letak-letak je. Sebab ada tak ada tempat aku tengah kumpul duit lagi untuk InsyaAllah kalau ada rezeki kita pindah rumah yang lebih selesa lah. Sebab family pun ramai kan. Doakan saya semua tahu. Nanti kita akan share the journey with you. So ignore bag-bag yang bersepah semua ni. Kita nak pack kita punya jewellery. Inilah aku. Kalau pergi travel tu lagi lah. So cantik. Dalam dia macam ni nampak ni. Dalam dia memang tempat letak jewellery. Boleh letak cincin-cincin, boleh letak gelang-gelang semua kan. I have this one ni. Satu lagi yang ni. Yang ni I beli masa pergi jewellery fair. Dia bagi sekali. Tapi sangat sesuai untuk letak jewellery. Nampak? Sap. So boleh letak gelang-gelang, cincin-cincin, jam semua kat sini. So it's really good lah. Tapi aku suka yang tu lagi sebab dia berkilat-kilat. Aku ni seorang lelaki yang suka benda berkilat. Aku akan buat gelang, few gelang. Sebab orang lain dia akan flex dia punya cincin emas, emas-emas kan. Kita flex kita punya diamond. Shine bright like a diamond. Ni semua macam I beli kat Epic Monaco. Reward sikit. Tadi kat Swarovski cantik gila babi cantik gila. Cantik gila warna biru tengok ni. Cantik gila. OMG, I love blue. Murah je kat Swarovski. So letaklah tepi-tepi ni. Nantilah baru aku decide nak pakai mana kan. I love tennis bracelet. Bagi I kalau lelaki yang pakai tennis bracelet ni dia handsome. Tapi tak payahlah stacking sangat. 1, 2 je. Macam ni warna pink. Cantik kan? Love. I really love tennis bracelet. So gelang-gelang cincin pun kita buat lah a few. I ada lah few cincin kan. Boleh lah pakai-pakai. Nampak macam berkilat-kilat. Nak salam orang di hari raya, kenalah pakai you. Ni I beli dekat TikTok. Cantik gila. And berkilat tau. Berkilat. Sumpah berkilat. And then dia senang. Cantik. Apa nama dia? Petal. So aku rasa itu sahaja. So untuk jewelry I just bought for this one. My jewelry box. Pukul anjing. Sebab Azim. So dia tak adalah calar-calar sangat pun. Sebab dalam ni semua dia cushion. So tutup. Jadi lah. So ni adalah I punya jewelry box is done. Aku tak tahu lah nak buat handbag apa. I ada satu bag yang penuh dengan ubat tau. So ini aku punya bag ubat. Ni bag ni beli second hand je. Second hand murah. So buka. Dalam ni semua penuh ubat. Ni kalau sakit tekak, pakai Difflam yang spray ni. Cepat terus je. Ini ada ubat mata. Sebab mata kan ada merah kan. So ni ada another bag. So kita transfer lah. Ni ada stevia. Nak diet kan. Panadol. Tu bersih sebut-sebut sedung. Korang kata aku punya laci Laci aku banyak gila barang. Basically laci aku ni memang banyak gila dah macam farmasi dah. Ini semua ubat-ubat. Ubat-ubat lah. So ni ubat sedung aku lagi. Ubat sedung aku quite. Kalau makan seafood teruk juga. Ni semua aku punya hair care. Ni semua yang tak pakai-pakai lagi. Ni lotion dan juga body spray, body mist. Ni semua ada macam muka. Kalau makeup, kalau perlu makeup buat rambut. Lotion dan juga perfume mini-mini. Ada banyak gila. Ni sebab gini. Ni by Redo bagi. Kebagilah dapat lah. Macam style macam kotak rokok kan. Ada banyak. So inilah aku punya laci banyak. Aku ni memang jenis suka susun barang. So macam aku pilih-pilih aku shopping kat kedai. Tapi semua barang aku sendiri. Okay, bag done. Skincare pula. I nak bawa bag besar ni. Ini daripada Drunk Elephant. Masa diorang hantar skincare tu, diorang letak bag ni. Tapi sekarang I banyak pakai this bag lah. Ada orang hadiahkan. Tapi aku rasa macam ni best lagi lah untuk yang banyak. Okay, jom pergi bilik air.
Aku bawa korang tersiap sebilah air tau ha. Okay, untuk skincare, ni aku punya shampoo. Pakai Karasta sebab kena. Sebelum ni aku pakai Olaplex, sebab aku banyak gila Olaplex. Ada Uwe juga. Cleanser, aku pakai Manyo. Serum, Lumi Beauty. Toner, ada Labo. Yang rich punya sebab dia lagi tahan lama. Sunscreen, kita ada sun cream. Kela ni. Sometimes aku pakai ordinary ni juga. Seminggu sekali lah. Lip scrub ni Dolce Gabbana. So aku punya moisturizer ni Mak Ayam Cetaphil ni. Love ya, power ya, sedap ya pakai ni. Tak payahlah buat scrub kat kampung kau scrub pakai tanah je lah. Ni adalah I punya hair care. I think hair care dengan perfume I kena letak dalam ni. So perfume kita ada buat beberapa lah. Aku tak tukar lagi. So ada lotion. Yang penting aku punya ketiak tetap Rexona. Rexona is the best lah, sorry to say. Hair oil ni best. Uwe punya leave on conditioner. Sebab dia lembut betul rambut. Ni paling best pakai malam sebelum tidur. Rambut kau lembut gila. Kau akan bawa this spray untuk holdkan dia. Okay, lepas tu kita macam ada makeup sikit lah. Sebab nak ambil gambar kan kalau muka minyak. So I biasa pakai Makeup Forever dengan Skintific ni. Easy. Okay, ni adalah face mist. Caudalie ni best gila ya. Sabun ni best. Perfume di Marley ni. Ni Delina. Dia ada Valaya. But Delina antara the best lah. Ni Supergoop. Supergoop punya sunscreen ni kalau you pakai muka kau glow. Okay, so this is wax. Pomade. Lelaki kalau kau pakai pomade nak buat styling. Lagi-lagi rambut yang clean bun. The best. So bag ni dah penuh. Kita pergi masukkan perfume. Okay, I bawa korang tengok I punya collection perfume. Jom. Ini I punya collection perfume lah yang ada kan. So memang banyak lah basically kan. So currently this is my favourite lah. Kilian Good Girl Gone Bad ni sedap gila. And then this one Valaya perfume di Mali ni pun best gila. Kalau nak bawa paling kuat is Amouage. Amouage ni pun sedap. Creed Silver Mountain Water ni pun best. Tak adalah banyak sangat aku nak review kan. Okay, tak apa. Kita pilih je beberapa. Sebabkan raya, kita kena pakai face mask. Muka kita kena make sure cukup moisturize. I punya collection face mask. Sebab tak, ni semua face mask aku. Face mask. Semua I punya favourite. Ni yang banyak aku beli kat Korean. Ni Japan punya, Japan pun not bad lah. This Lumi punya mask best nak mampus je. Kau tolonglah beli. But I'm gonna bawa this collagen hydration lah. 2 je. So boleh pakai every night. Pimple patch aku kena bawa just in case tumbuh jerawat di pagi raya. Yang Oxy ni punya best sebab dia transparent. Nampak I punya barang-barang banyak kan. Tapi ni semua I share dengan my whole family. Aku beli mask banyak-banyak. Aku cakap kalau nak pakai je lah. Share je, I tak berkira. Kau nak share ke apa, bagi tahu je. Asfar, boleh tak aku nak pakai mask ni? Asfar nak satu mask ni? Ambil lah. Aku tak kisah pun. Tak berkira. Lagi tak berkira, lagi murah lah rezeki. Okay, ni semua adalah I punya Dyson collection. So kita akan bawa balik. So aku akan bawa yang ni sebab senang. Dengan kita akan bawa styling untuk curl sekali. Curler ni the best ya kalau kau nak rambut kau curl and stay lama. For real. Aku terlupa 2 benda. Aku punya shades dan juga aku punya handbag. Aku tak tahu nak buat handbag apa. Should I bought this? Atau should I bought this? Aku rasa aku buat ni. Nak weh, aku memang pengumpul. Hihihi. So untuk raya, aku rasa kita ada 2 ni lah. Aku rasa biru ni aku kena bawa banyak. Okay, so untuk handbag, memang aku kena bawa banyak. Minta maaf cakap, setiap hari lain-lain. Ini adalah first day. So ni adalah second day. So third day aku bawa warna brown. And fourth day aku bawa warna putih. Tada! Untuk sunglasses, ni bag dia lembut. So macam letak spek semua senang lah kan. Yang punya spek Zas banyak je. So kita buat spek hitam je lawa je lah. Okay, I think itu sahaja. Kita dah pack quite banyak juga. Kita nak pergi masuk barang dalam kereta. Jadi this is the time di mana kita akan sampai kampung. I akan start vlog raya. So jumpa anda semua dekat Melaka. Thank you for watching. Bye.
Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.